So pagi ni kita jogging dulu. Hari kedua dekat Kota Kinabalu. So kita pergi Imago. Tak pasal-pasal aku pergi mall kan. Pasal aku grab, kiranya macam hadiah untuk diri aku lah. So aku pergi Muji. Jadi kita unboxing. First kita beli ni glue tape, this one, and then kedua ni cable case. So cable case ni dia akan macam ni. So korang akan just nanti masukkan wayar, so benda tak akan pusing-pusing. So nanti aku tunjuk lah macam mana ni. And then lepas tu this one, beg baru. Sebab aku dah banyak sangat beg hitam, so aku beli beg warna apa ni, warna canvas, warna tak sure warna apa, tapi best. Sebab dekat depan dia kan ada 3 poket, boleh kau letak botol air. Sini ada 3 poket. So kat belah dalam pun ada 2 juga poket. So korang tengok warna hijau. Untuk hari kedua kita punya hadiah kena sehari sebelum birthday aku. That mean 17 hari bulan 10. So aku grab ni 3 barang. Hi, morning. By the way, hari ni birthday kita. Tengok. Kita nampak pantai. So hari ni nasib tak baik. Kiranya aku punya plan nak pergi Kundasang, tapi terpaksa cancel sebab ada benda tak dapat dielakkan. So aku punya hotel terpaksa burn untuk Kundasang hari ni. So nak buat macam mana? So dah jadi macam tu. So hari ni kita just, aku bad mood sekarang ni sebab benda tu tak jadi happen. Aku tak dapat sampai pergi Kundasang, and aku decide untuk besok aku pergi pulau. So aku dah booking untuk besok pergi pulau. And aku nak pergi parasailing. Ingin nak parasailing. So ni aku nak mandi, aku nak pergi keluar, nak cari makan yang birthday aku kan. So bila seorang ni, kau kena terima lah. Apa yang baik atau buruk sekalipun kau kena terima. Nah itulah kalau nak travel solo. Kalau kau layan kau punya moody, kau akan tak pergi mana-mana lah rasanya. So untuk aku elakkan benda tu, aku decide untuk aku keluar, aku buat apa yang aku nak, aku beli apa yang aku nak, selagi boleh kan. So jomlah kita mandi, bersiap apa semua. So tunggulah nanti Memandangkan aku dah dikecewakan orang, aku macam kena tak jadi pergi Kundasang apa semua kan. So aku sepatutnya nak bagi ni
Roti ni aku beli dalam 5-6 biji macam tu lah. So aku satu ni lalas aku bagi siapa? Aku bagi dia orang yang aku jumpa kat tepi jalan ke dekat dalam hostel ni, aku ada bagi. Suruh diorang ambil salad, ambil satu. Lepas tu aku pergi dekat kedai yang aku beli this one untuk hari birthday aku 18 bulan 10. So aku pergi kedai ni, salt and pepper. Yang ni pun aku bagi dekat dia punya staff 3 orang. So diorang dapat 3. And then last kali aku pergi dekat kedai makan, aku makan. Lepas tu tinggal satu je lagi yang special vanilla. So aku bagi je dekat orang. Mula abang tu tak nak. So akak yang staff dekat kedai makan tu kata ambil je. Tak kan, dah orang bagi ambil je. So dia ambil. So kiranya habis lah. So yang ni lebih ni sebab aku ada 3 yang lagi 2 dah expired. Untuk kiranya bukan expired, kiranya hari ni last 18 hari bulan. Dan yang lagi ada satu tu ikan bilis 20 hari bulan. So ini aku nak reserve, aku nak bagi ke orang lain. So that's kita unboxing yang ni pula, salt and pepper. Ini kedai macam jual-jual stiker, macam apa, journal punya equipment, souvenir pun ada banyak kat situ. Stiker, fish magnet, wasabi tape, benda semua tu kan, pen. So aku beli yang ni, this one. Nice kan, special Sabah. So dia ada banyak stiker Sabah. Sebab yang lain tu macam biasa kat mana-mana, dekat dia macam biasa je, tak ada special. So yang ni dia nampak special sebab dia Sabah. So dia ada kena-kena dengan bendera Sabah. Dia punya bangunan-bangunan yang bangunan-bangunan yang ada yang unik kat Sabah. So ada masjid, this one. So yang lagi satu aku beli yang ni, pen baru. Mana aku macam aku teringin nak ada pen ni untuk aku punya journal. So aku tak start lagi journal, buku aku kosong lagi. So aku grab yang ni untuk diri sendiri. Hari ketiga kita pergi pasar Gaya Street. So kita nasi Lina dengan ikan baul, sayap dengan buntut ayam, ini dengan air jagung leleh. So inilah nasi Lina pot dengan ikan baulu. So ni sayur dia, ni nasi, dan kepak and buntut ayam. Ni dengan air jagung untuk kita punya dinner. So dah ada limau, kita perah dekat
ikan. Ada cabai. Jadi kita try. Ini macam mangga. Sedap. Ikan baulu ni lembut, tak ada tulang. Sambal. Rasa ni mangga salad. Yang ni tak pasti apa. So kita makan bon ayam dengan dia punya sos ini.
saya jaga kau.